anak nak masuk ni 5 orang dah. Kita baru pasang katil 2 tingkat. Okey. Pemasangannya mudahnya, katil memang kukuh, berat dan berkualiti. Tilam saya beli asing lah. Okey, jom saya tunjukkan cara macam mana saya pasang ni seorang diri saja. Ya. Apa? Okey, ni bentuk dia sampai lah. Tapi saya baru buka ni. Kalau ikutnya dia tutup dengan plastik hitam penuh. Memang plastik tu memang penuh. Dan tak ada nampak benda-benda yang rosak lah kat sini. Memang dia packaging dia yang merapi. Satu lagi dia punya badan dia. Ni dia punya bawah kan, base dia kan. Tapi ada badan dia. Badan dia dekat satu lagi. Kita buka. Dapat free gift lah dia. Jadi free gift dia beli katil. Ada mata tak? Ada lah. Cantik. Ini satu lagi. Ni badan dia. Memang dibungkus penuh macam ni. Dan besi dia memang agak berat jugalah. Jom kita pasang dulu. Saya akan buka dulu. Kita akan tengok apa bentuk katil ni. Okey, saya dah buka dah semua. Kita ada 2 rangka katil dekat belah tepi. Kita ada tangga 2. Dia punya ni, dia punya tempat bush ataupun tempat dia punya tapak tu lah. Kemudian skru tak banyak, ada 2 je. Ni dia punya, saya rasa dia punya kaki kot. Dan ni dia punya ni, besi dia. Besi dia ni pun untuk yang bawahnya dah ada gabung 2 ni. Tak perlu dah nak pasang apa-apa. Dia dah siap pasang dah, tinggal buka je nanti. Dan ni bahagian atas punya ni. Bahagian atas. Okey, jom pasang. Buat seorang je. Tak ada masalah. Jom kita pasang. Untuk pemasangan mudah je. Mula-mula saya dirikan sebelah penghadang dekat dinding. Kemudian saya buka dia punya besi bawah dia ni. Tak perlu ada skru pun. Kemudian saya ambil satu lagi penghadang. Dan saya masukkan tapak dia ni. Masukkan. Kemudian saya masukkan kat sebelah lagi. Okey, selesai bahagian bawah. Kemudian saya ambil bahagian atas pula. Okey, ni susah sikit lah. Tapi tak adalah susah sangat. Okey, masukkan sebelah dulu. Lepas masuk sebelah, masukkan sebelah lagi. Okey, selesai. Okey, kemudian saya terlupa sebenarnya nak letak dia punya tapak ni. Kalau boleh letak lebih awal, lebih bagus. Sebenarnya tak adalah berat sangat. Tapi nak letak kemudian pun tak ada masalah. Okey, siap tapak. Okey, kemudian ni saya tersilap sebenarnya. Saya pergi letak tangga dulu. Sebenarnya kena pasang penghadang atas dulu supaya dapat gambaran. Tapi saya letak tangga dulu lah. Tapi tak ada masalah lah. Tangga tu pasang tu betul dah. Cuma lokasi pasang tu tersilap sikit. Okey, nanti saya tunjukkan kenapa tersilap pasang dekat situ. Okey, bila pasang penghadang ni, pasang penghadang, baru saya perasan sebenarnya lepas dah siap pasang, tangga ni macam mana nak naik ke atas. Itu pun sebab orang rumah tegur saya. Saya angkat, saya pasang kat belah kanan. Ni baru betul. Barulah orang naik tangga boleh sampai dekat atas. Sebab tu penting isteri untuk tegur suami. Okey, pasang skru. Pasang satu. Pasang dua. Alhamdulillah, selesai. Tilam ni sebenarnya saya beli asing. Saya tak beli sama dengan katil ni. Sebab saya compare harga macam lebih murah beli tilam asing lah. Cuma katil ni memang sampai awal. Saya order hari ni, dalam lusa macam tu dah sampai dekat rumah dah. Tilam ni ambil masa lama sikit. Dalam 2 minggu baru sampai. Katil yang tilam single ni memang dah ada dekat rumah. Jadi saya hanya perlu letak je lah balik dekat ni. Dia punya besi dia saya tengok sebenarnya lebih tebal daripada katil single yang biasa tu. Dia punya jaring-jaring tu kan, jaring tebal. Dia punya besi perantara tu pun agak tebal juga. Dan besi dia berat. Okey, saya kemas-kemaskan. Saya pegang tilam ni, saya pelik kenapa dia macam mampat sikit. Dah lama tu baru saya sedar sebenarnya ada penghadang. Sebab tu dia punya tilam tu dia macam mampat sikit. Sebenarnya tak ada apa pun. Perasan tak ada benda yang tak ada dekat video ni. Tangga tu. Tadi mana-mula salah pasang tangga kan. Tapi sebenarnya bila kita nak letak tilam, kita kena buka tangga tu dulu sebenarnya. Tangga tu pasang akhir sekali. Dia tak perlu pasang awal-awal. Kalau tak tu macam nak masuk tilam. Okey, mula pasang dia punya tapak dulu. Letak je dia macam tu. Pastikan pasang dengan cara yang betul. Kemudian kita ambil tangga dan kita bajet dia punya ni lah, dia punya gap tu, dia punya jarak tu.
kita masukkan. Tu sebenarnya masukkan atas dulu sebenarnya. Saya tersilap sikit. Masukkan atas dulu, baru bawah tu kita ni lah, kita adjust dekat bahagian bawah tu, kita masukkan. Dia tak susah pun. Okey, alhamdulillah siap tangga ni. Okey, lepas siap ni kita kena test lah. Berat saya dekat 85 kilo. Okey, tak ada masalah untuk naik dan tak adalah rasa nak runtuh ke, gayat ke apa, tak ada. Alhamdulillah, kuat katil ni. Boleh beli. Kalau ada siapa-siapa nak beli, saya ada letakkan link kat bahagian description. Dan saya akan bagi link untuk tilam dan juga untuk katil ni juga. Selamat mencuba untuk beli. Dan semoga manfaat, moga video ni beri manfaat kepada anda semua. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.